Diskaun sehingga 80%, kau boleh dapat harga kipas shilling serendah RM79 je. Kipas KDK 60 inci ni pun hanya RM159. Sekarang alat dapur tengah buat Merdeka Warehouse Sales daripada 10 hingga 31 Ogos. Banyak yang menarik dekat sini. Tengok lah tu, stainless steel sinki ni pun cuma RM289 je. Ada warna gold dan juga warna black. Mana nak dapat harga murah macam ni dekat tempat lain kan? Basic sinki dia pun cuma RM88. Tapi kalau kau tambah RM1, boleh dapat nano millet sinki ni. Yang nak makeover bilik air tu, bolehlah consider set kabinet yang ada dekat sini. Serius cakap, dalam banyak-banyak kedai yang saya dah pergi, dekat sini je harga dia yang paling murah. Toilet bowl dekat sini pun ada lebih 10 jenis pilihan dan design. Ada yang 2 piece, ada yang 1 piece. Water heater dekat sini pun banyak pilihan. Ada AC pump, ada DC pump. Yang nak siap rain shower pun ada. Lagi menarik, cooker hood dekat sini pun banyak pilihan. Dan design dia orang memang sleek dan in trend. Sebenarnya dekat sini saya tengok ada banyak aksesoris bilik air. Boleh cakap lebih daripada 200 pilihan dari segi warna, saiz dan design. Selain daripada tu, ada juga wall switch, power track, chandelier dan lampu dinding. Kalau nak cari brand yang premium pun ada dekat sini. Kualiti tak payah cakap lah, memang TikTok. Untuk cooker hood dan cooker hob pun ada banyak brand yang berkualiti. Dekat tingkat 3 ni pun ada 50 pilihan sinki yang premium. Dari farmhouse sink, ceramic sink dan workstation sink. Yang penting kalau kau datang sini, harga memang terbaik dan boleh runding. Save dan share video ni hari ni juga dah boleh pergi. Dan jangan lupa follow Lepak Melaka untuk video seterusnya. Bye.